Setiap sistem kepercayaan, tak kira apa pun, mesti ada asas yang kukuh kan? Dalam Islam, asas ini dikenali sebagai akidah, satu pegangan yang terikat kemas di dalam hati. Untuk perkongsian kali ini, kita akan kupas apa sebenarnya akidah tu, dari mana datangnya dan kenapa ia menjadi tunjang utama ajaran Islam. Semuanya berdasarkan sumber dari Z Academy. Tapi, sebelum kita pergi lebih jauh, cuba kita fikir sejenak. Setiap budaya atau agama mesti ada set kepercayaan teras kan? Persoalannya, macam mana kepercayaan ini dibentuk? Dari mana datangnya otoriti dia? Dan yang paling penting sekali, bagaimana ia diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain tanpa berubah? Baiklah, ini dia perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulakan dengan definisi akidah. Kemudian kita akan tengok sumber-sumbernya, apa ciri-cirinya, fahamkan kenapa penyelewengan boleh berlaku dan kita akan akhiri dengan konsep terasnya, tauhid atau keesaan Tuhan. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan akidah yang sahih ni? Mari kita huraikan. Dan di sinilah ia jadi sangat menarik bila kita lihat pada asal-usul perkataan tu. Akidah ni datang dari kata dasar Arab yang bermaksud mengikat simpulan. Cuba bayangkan simpulan yang paling kukuh, yang mustahil untuk dileraikan. Macam itulah metaforanya untuk akidah. Satu kepercayaan yang terikat begitu teguh dalam hati sampaikan tak ada langsung ruang untuk keraguan. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Menurut sumber yang kita rujuk, akidah ni adalah asas untuk segalanya. Ia bukan sekadar senarai kepercayaan tau. Ia adalah syarat utama supaya amalan-amalan kita diterima. Ia juga mesej teras yang dibawa oleh semua para nabi dan ia menjawab soalan-soalan terbesar kita. Dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi. Hasilnya, ketenangan jiwa dan arah tuju yang jelas dalam hidup. Okey, ini membawa kita kepada satu persoalan yang logik. Kalau akidah ni begitu asas, begitu penting, dari mana sebenarnya ia datang? Jom kita lihat sumber autoritinya. Akidah Islam ni, dia berdiri atas 3 tiang utama. Di puncaknya semestinya Al-Quran, iaitu firman Tuhan. Kemudian, yang kedua ialah sunnah, iaitu ajaran dan amalan Nabi Muhammad yang menghuraikan Al-Quran. Dan yang ketiga, ijma' salaf, iaitu kesepakatan generasi awal Muslim yang paling faham kedua-dua sumber ini. Al-Quran adalah sumber yang paling tinggi, dianggap sebagai firman Tuhan yang terpelihara. Dan yang menariknya, seperti yang dinyatakan dalam ayat ni, ia sengaja dimudahkan untuk dipelajari. Ini bukanlah kitab rahsia yang hanya untuk golongan elit, tapi satu panduan yang boleh diakses oleh semua orang. Sumber yang kedua ialah sunnah. Kalau kita nak mudahkan faham, Al-Quran adalah apa yang perlu kita percaya, manakala sunnah pula adalah bagaimana ia dilaksanakan. Ayat ni menunjukkan yang mengikuti ajaran Rasulullah tu bukan pilihan, tapi sebahagian daripada ketaatan kepada Tuhan. Sunnahlah yang bagi kita konteks dan perincian praktikal. Jadi kita dah tahu sumbernya dari mana. Sekarang, apa pula ciri-ciri utama yang mentakrifkan atau membezakan akidah yang sahih ni? Menurut sumber ni, ada 5 ciri utama. Pertama, ia jelas dan selaras dengan fitrah manusia. Senang kata, ia masuk akal. Kedua, ia kukuh dan tetap, tak berubah-ubah ikut zaman sebab ia berasaskan bukti yang konkret. Dan akhir sekali, ia sangat seimbang. Sentiasa menggalakkan kesederhanaan dan menolak apa-apa bentuk ekstremisme. Dan ini mungkin ciri yang paling unik sekali. Konsep tauqifiyah. Apa maksudnya? Maksudnya, akidah ni adalah sesuatu yang ditetapkan. Ia bukan macam falsafah yang boleh kita perdebatkan dan ubah suai ikut suka hati. Fikirkan ia macam formula matematik. Tugas kita bukan untuk ubah formula tu, tapi untuk faham dan gunakannya. Ia datang dari wahyu, bukan rekaan manusia. Kalau akidah ni begitu jelas dan berasas, kenapa masih ada orang yang menyimpang daripadanya? Bahagian ni akan meneroka cabaran-cabaran yang dikenal pasti dalam teks. Infografik ni macam tunjukkan kita peta 9 sebab utama penyelewengan. Nampak banyak kan? Tapi sebenarnya ia boleh dikelaskan kepada beberapa tema besar macam kejahilan, ikut hawa nafsu, tradisi buta dan juga kesombongan. Jom kita fokus pada beberapa punca utama. Salah satu cabaran paling besar datang dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu. Bila keinginan peribadi kita jadi lebih penting daripada kebenaran, ia seolah-olah kita dah jadikan nafsu tu sebagai Tuhan kita sendiri, macam yang diperingatkan dalam Al-Quran. Isu dia ialah antara apa yang kita mahu percaya berbanding apa yang sebenarnya benar. Kemudian ada pula cabaran dari luar, taklid buta.
Ini adalah sikap ikut tradisi nenek moyang secara melulu, tanpa bertanya adakah ia betul-betul benar. Macam yang digambarkan dalam ayat ni, hujah mereka bukan lagi bukti, tapi cuma inilah yang kami dapati datuk nenek kami buat. Ini adalah konflik antara tradisi dan kebenaran. Dan mungkin akar kepada semua masalah ni ialah kesombongan. Teks ini ingatkan kita tentang kisah iblis yang menolak perintah Tuhan bukan sebab dia tak tahu, tapi sebab ego. Kesombongan ni macam satu dinding yang menghalang kita daripada menerima kebenaran walaupun kebenaran tu betul-betul ada depan mata kita. Okey, setelah kita faham masalahnya, sekarang jom kita beralih kepada penyelesaiannya, konsep yang menjadi tunjang kepada keseluruhan sistem kepercayaan ini. Penyelesaiannya, dan boleh dikatakan jantung kepada akidah Islam, ialah Tauhid. Penting untuk kita faham, ini bukan sekadar percaya ada satu Tuhan. Tauhid adalah satu konsep yang menyeluruh tentang keesaan Tuhan dalam semua aspek, sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya yang berhak disembah dan sangat unik dalam nama dan sifatnya. Untuk bantu kita faham konsep yang mendalam ni, para ulama telah membahagikannya kepada 3 kategori yang saling berkaitan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jom kita pecahkan satu persatu. Pertama, rububiyah. Ini adalah pengakuan bahawa hanya ada satu Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini. Kedua, uluhiyah. Ini pula implikasi logik daripada yang pertama. Kalau hanya dia Tuhan, maka hanya dia yang layak disembah. Semua ibadah kena tuju pada dia seorang. Dan ketiga, asma wa as-sifat, iaitu memahami Tuhan melalui nama dan sifat yang dia sendiri wahyukan tanpa membandingkannya dengan mana-mana makhluk. Dan ayat ni, ia macam merumuskan segalanya dengan begitu sempurna. Ia bukan sekadar menyatakan Tuhan itu satu, tapi ia terus kaitkan keesaan itu dengan sifat-sifatnya yang penuh kasih sayang. Inilah mesej teras yang menjadi paksi kepada seluruh sistem kepercayaan ini. Jadi, kita akhiri dengan satu persoalan untuk kita sama-sama renungkan. Macam mana satu idea tunggal, iaitu konsep keesaan Tuhan, mampu menjadi asas yang membentuk bukan sahaja kepercayaan peribadi, tetapi seluruh cara hidup, masyarakat dan juga tamadun. Terima kasih kerana bersama kami.